What's up Boboiboy fans? Apa khabar? Hari ni saya nak review buku komik Boboiboy Galaxy Vol 2 Adiwara Bersatu. Bagi sesiapa yang tak tengok lagi review Vol 1 Gembara ke Angkasa, boleh stop dan klik link di komen. Abang dah sediakan. Dan terima kasih kepada Monster kerana telah menghantar buku ini kepada saya. Yeah! Okey, jom kita tengok dia punya cover. Wow, Boboiboy Galaxy daripada Monster. Dan tajuk buku Vol 2 ni adalah Adiwara Bersatu. Kalau Vol 1 Gembara ke Angkasa. Okey, cover Vol 2 ni menampilkan Fang dan juga Boboiboy daun. Smart lah dia punya ilustrasi kuasa daun dia. Dan seperti biasa, buku ini adalah kulit keras, hardcover ya. Okey, kita tengok di belakang dia. Wow, Boboiboy kuasa 3, vehicle mode. Okey, destinasi yang baru. Tengok di sini apa dia cakap. Boboiboy dan rakan-rakan memulakan penggembaraan mereka ke angkasa. Namun, perjalanan mereka dipenuhi dengan pelbagai rintangan. Mampukah mereka mengharungi cabaran-cabaran yang bakal tiba? Mungkinkah pertolongan akan tiba daripada seorang yang mereka kenal? Dalam komik siri Boboiboy Galaxy Adiwara Bersatu, Boboiboy dan rakan-rakan meneruskan penggembaraan mereka ke angkasa sebagai ahli pasukan Tapops untuk mencari dan menyelamatkan Power Sphere. Okey. Kat sini Boboiboy Galaxy Adiwara Bersatu. Okey, harga dia RM19.90. Dan anda boleh dapatkan di mana-mana kedai buku ya. Dan kalau anda tak jumpa di mana-mana kedai buku, anda boleh beli di website dia. Abang akan sediakan link di bawah juga ya. Dan juga untuk kawan-kawan yang berada di Indonesia dan di negara lain, boleh juga beli online. Okey, jom kita tengok dia punya isi kandungan. Kita buka ya. Kosong. Oh, ini ada dia punya kredit ya. Pengarang kandungan Nizam Razak. Okey. Kandungan. Ya, seperti Vol 1, satu buku mengandungi 4 episod. Dan untuk Vol 2 kali ini ada episod 5, 6, 7 dan 8. Okey, kat sini kapal angkasa pangkalan Tapops ya. Okey. Tengok dia punya karakter ilustrasi. Fang. Oh, smart betul lah. Dilukis oleh Nina. Okey, abang baca sikit. Fang adalah sahabat lama dan bekas anggota pasukan Boboiboy semasa dia berada di bumi. Ya, betul. Dia mempunyai kuasa manipulasi bayang. Okey. Tengok seterusnya. Ditulis kat sini rekaan awal armlet yang dipakai oleh Fang untuk series Galaxy. Rekaan awal dia macam-macam jenis ya. Dia punya armlet. Smart lah. Dan ini dia punya kuasa bayang dia. Sorry ya kalau tak clear. Kuasa bayang baru Fang yang digunakan untuk mengalahkan nyamuk-nyamuk angkasa. Dilukis oleh Nina. Okey, next karakter dia adalah Boboiboy daun. Dilukis oleh Nina juga ya. Kat sini kita tengok dia punya blade leaf ke? Real leaf, kat sini blade. Dia gabung daun sebenar dan juga macam blade tu pisau ya. Wow. Okey, dekat sini dia kata
Daun merupakan kuasa baru yang diperolehi oleh Bobo Boy ketika Bobo Boy dan rakan-rakan mengembara ke planet Gurunda. Bobo Boy yang berkelakuan lurus bendul ketika menggunakan kuasa ini. Ya, dia jadi bendul sikit Okay, next kita tengok. Wow, tu punya Bobo Boy dia punya kenderaan ya. Wow, dilukis oleh Nina. Dia kata kuasa baru yang diperolehi oleh Bobo Boy ketika dia bertukar menjadi daun. Motor dia juga bertukar warna serta mempunyai logo daun di depan motornya. Ni logo dia. Ni bunga apa? Periuk kera boleh merangkap serangga. Okay, next, Joker tu. Woi, jahat tu lah muka dia. Memang evil. Dilukis oleh Hairi. Okay, kat sini sorry tak nak clear. Okay, abang just baca. Joker tu merupakan villain kedua dalam series Bobo Boy Galaxy. Kelakuan dia yang pelik menyebabkan sesiapa yang berjumpa dengan dia merasa gerun dan takut. Memang takut Sebab dia Joker menggunakan kad dan tongkat sebagai senjatanya. Kad yang dilempar oleh dia boleh memerangkap sesiapa atau apa sahaja. Kad kuasa yang digunakan oleh Joker tu datang dari Power Sphere kepunyaan dia, iaitu Cardboard. Okay, ini nyamuk amok. Nyamuk yang diserang yang diserang pula. Nyamuk yang menyerang dia orang Ini dia punya rekaan dia dilukis oleh Hairi. Smart. Okay, kita tengok sini. Nyamuk angkasa ini adalah salah satu makhluk yang digeruni. Mana-mana kapal angkasa yang lalu di kawasan di mana nyamuk ini bersarang akan diserang dan tenaga kapal tersebut akan disedut sehingga habis. Bahaya, dia sedut tenaga. Okay, next, Hookahbot dan Cardboard. Smart. Dilukis oleh Fakiz Adnan. Hookahbot adalah Power Sphere milik Captain Sparrow. Kuasa yang diperolehi olehnya membolehkan Captain Sparrow menghasilkan apa sahaja senjata yang difikir oleh tuannya. Nice Dan bawah ini adalah Cardboard. Cardboard adalah Power Sphere milik Joker tu. Kuasa yang diperolehi olehnya membolehkan Joker tu menggunakan kad kuasa untuk memerangkap sasarannya yang dijadikan salah satu koleksinya. Bilangan kad yang boleh dikeluarkan olehnya adalah tidak terhad. Terbaiklah. Macam tangkap Pokemon je, baling-baling kad. Okay, next. Raksasa pokok. Raksasa yang berpenghuni di planet Dargaya, di mana Bobo Boy, Gopal dan Fang pergi untuk menjalankan misi mereka. Raksasa ini akan menyamar sebagai salah satu pokok di planet itu dan akan menyerang sesiapa saja yang memasuki kawasan mereka. Dilukis oleh Fakiz Adnan. Peralatan memburu Adudu. Adudu nak buru apa ya? Dilukis oleh Hilman. Macam-macam konsep dia di atas, tapi di bawah ni dilukis oleh Fakiz Adnan. Antara peralatan memburu Power Sphere yang digunakan oleh Adudu. Dia nak buru Power Sphere. Semua peralatan ini dibeli daripada Bagogo. Mesti mahal dia beli ni. Okay, next. Logo kumpulan Tapops. Ada 9 konsep ya. Smart.
Dan akhirnya yang bawah ni dipilih logo rasmi untuk kumpulan Tapops yang hanya boleh dipakai oleh ahli-ahli rasminya sahaja. Dilukis oleh Fakiz Adnan. Okey. Jam kuasa Feng. Jam kuasa Feng yang akan diaktifkan setiap kali dia menggunakan kuasa bayangnya. Smart. Dilukis oleh Hilman. Okey. Ini adalah helmet Yaya. Dilukis oleh Saiful. Corak bunga di sini. Smart. Lakaran awal helmet yang Yaya pakai setiap kali dia mau menaiki kenderaannya. Kena pakai helmet baru selamat ya. Kemudian helmet Ying dilukis oleh Saiful. Lakaran awal helmet yang Ying pakai setiap kali dia menaiki kenderaannya. Okey. Helmet Feng dilukis oleh Saiful juga. Lakaran awal helmet yang Feng pakai setiap kali dia menaiki kenderaannya. Lakaran awal smart lah. Kemudian jadi cendawan. Okey, ini adalah bilik Power Sphera, bilik khas yang berada di dalam kapal angkasa Chichiku yang membolehkan Power Sphera untuk berehat atau mengecas tenaga mereka. Dilukis oleh Fakiz Adnan. So lepas dia guna kuasa, dia kena recharge ya di sini, sama macam handphone. Okey, markas angkasa Tapops. Lakaran awal untuk markas utama pasukan Tapops. Di sinilah di mana ahli-ahli pasukan Tapops akan berkumpul dan berehat. Dilukis oleh Fakiz Adnan. Spaceship Graveyard, kawasan terbiar ataupun dikenali sebagai Spaceship Graveyard ini akan dijadikan sarang oleh nyamuk amuk angkasa. Kebanyakan pengembara akan elakkan diri mereka dari melalui kawasan di mana kapal-kapal angkasa musnah dan terbiar. Dilukis oleh Fakiz Adnan juga ya. Okey, ni episod 8 nanti ya, iaitu planet Dargaya, planet yang didiami oleh raksasa pokok. Pokok-pokok di planet ini mati, menjadikannya salah satu teknik raksasa pokok gunakan untuk mengaburi mata sesiapa sahaja yang datang planet ini. Okey, dilukis oleh Izul. Okey, episod 5. Wow, dia buat macam game ya. Papa Zola sebagai karakter dia. Item discovered, alien hook. Wow, buy, sell, top. Kalau ada game ni best kan. Okey, kita tengok. Kita akan tiba di bumi tidak lama lagi, Kapten. Bagus. Tak sia-sia mereka putuskan cangkuk lama aku. Sekarang cangkuk itu yang berikan lokasi mereka. Okey, seperti dalam animasi episod 5. Episod 5 ni cerita pasal macam mana Kapten Separuh jumpa dia orang dan kemunculan Boboiboy Daud. Okey, kita tengok seimbas ya. Kat sini ya. Kenapa dengan kenapa dengan jam kuasa aku ni Octobot? Aku pun tak pasti. Sejak ke planet Gurunda, jam kuasa kau ni mula bermasalah.
Kat sini dah dapat hint-hint ya, yang ada kuasa baru. Okey. Kemudian Cactus lapar. Tapi Cactus ni kucing alien, so dia tak makan lah makanan kucing di bumi. So dia makan apa? Dia makan bakul. Dia makan kayu sebab dia kan daripada planet Gurunda. Okey. Kemudian Papa Zola suka dengan kucing tu. Dan kucing tu pun main dengan cangkok Captain Sparrow. Boom, terus datang. Siapa yang berani ambil cangkok aku? Cangkok Captain Sparrow ni. Ha? Oh dia. Terus Papa Zola takut, dia bagi kat Gopal. Okey. Kemudian mereka pun berlawan. Kuasa selamat. Bola taufan, tubuhkan padu. Kebom bom bom bom. Cu cu cu. Lepas tu lawan lah Captain Sparrow dengan Boy Boy. Ini dah habis kuasa, tenaga. Tukaran sebakul makanan. Terus kucing tu nak makan. Aduh, tak boleh buat kucing datang ni. Sengit Captain Sparrow lawan dengan Bobo Boy petir. Dan juga kemunculan Power Sphera Hukabot. Dia pun ada Power Sphera. Kau ingat aku dah kalah. Cangkuk penghancur. Kuasa elemental Bobo Boy tanah. Rosak. Dia Bobo Boy kena. Tiba-tiba Bobo Boy down. Dia kata, tak kalah lagi kau ni. Jagalah kau. Jaga saya? Kenapa pakcik nak jaga saya? Saya bukan anak pakcik. Demam ke budak tu? Apa yang kau mengarut ni, ha? Dia lawak betul lah. Lepas dia lawan lontaran daun. Shuriken dia. Shuriken bahasa Melayu damak, tak salah saya. Okey. Cuk, kena gatal ketiakku. Kebabom. Daun balutan anyaman. Habislah Hukabot. Masih terasa gatal ketiak ini. Tak boleh garu. Okey. Habislah episod 5. Okey, episod 6. Oh, apa ni? Monyet apa ni? Adakah karakter baru? Kita tengok. Selamat pagi semua. Pada hari yang bersejarah ini, saya sebagai komander pasukan Tapops dengan sukacitanya mengumumkan kapal angkasa ini telah siap diperbaiki. Okey. Episod 6 ni menceritakan diorang pergi ke angkasa untuk memulakan pengembaraan mereka. Dan episod ni lah kemunculan Fang. Okey, kita tengok. Oh, kat sini hai semua. Hai Motorbot. Oh, selesainya. So dia orang charge bateri kat sini ya.
Okey, sama seperti dalam animasi. Ying dan Yaya dapat bilik yang cantik. Tapi Bobo Boy dan Gopal dapat bilik store. Kemudian Cikgu Papa, apa yang kau buat kat sini? Ha? Rupanya Cikgu Papa ataupun Papa Zola menyelinap masuk ke dalam kapal, nak ikut sekali, kemudian menjadi kapten. Okey, kat sini diorang diserang oleh nyamuk amuk. So nyamuk amuk ni dia serang dan nak sedut tenaga kapal. Nyamuk apa yang besar sangat tu? Kalau kena gigit mahu kurus kebenaran. Abang pun nak juga, kalau dia gigit jadi kurus. Oh, banyaknya nyamuk. Okay, sama seperti dalam episod 6 ya. Kemudian diorang puasa pemberian kenderaan. Semua ada kenderaan masing-masing untuk menyerang nyamuk amuk. Okay. Cari cara. Dah, kemudian ding 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 ding. Itu Feng. Oh. Berani kau serang kawan-kawan aku? Jerangkap jari bayang. Oh. Tangkap semua nyamuk tu. Kenapa helmet kau tu lawak sangat? Mana ada lawak? Ini trend fashion terkini, tahu tak? Dia kata trend terkini jadi cendawan hidup ke? Okey. Kelang bayang serang. Bobo Boy kuasa 3. Kemudian dia lawan. Kemudian kuasa elemental, Bobo Boy daun. Kuasa baru. Oh. Ni lawak. Hei, jagalah nyamuk-nyamuk. Dia tengok Feng, tragedi fashion. Apa kau cakap? Perangkap periuk kera. Habis. Lepas tu Insek apa susah ni sebut. Insektivora, pokok bayang. Makan. Yeah, kita berjaya. Kemudian muncul yang besar pula. Alamak. Sekali Papa Zola yang datang membantu guna pemukul lalat. Betul lah. Pukul nyamuk tu. Bak. Yeah, syabas anak muridku. Syabas. Yeah. Berakhirlah episod 6. Okey, episod 7. Kita tengok. Menakutkan. Di dalam gelap kejahatan. Stesen angkasa Tapops. Map. Cik dia kata. Tak ada penama penerimaan. Cik. Ni alien mob ya. Map. Hantar ke store dulu. Map. Baik. Kena cut. Berapa lama lagi nak sampai ke stesen angkasa Tapops ni, Komander? Tak lama lagi. Okey, episod 7 ni
adalah di mana dia stesen angkasa Tapops kena serang oleh apa? Joker 2. Okey. Tolong, stesen angkasa Tapops sedang diserang. Aduh. Diserang. Hantar bantuan sekarang. Tunggu. Oh lama, kena serang dah. Okey. Kita tengok, lepas tu dia orang pun pergilah ke stesen angkasa tu. Kemudian dia orang pun soal siasat. Kenapa semua ni? Hebat. Kat apa ni dia cakap? Kemudian dia orang pun ternampak. Kau, Chichiko, Joker tu? Day, Commander, manalah kita orang tahu Joker siapa tu? Bukanlah, Joker tu nama dia. Nama dia Joker tu. Apa yang kelakar sangat? Masuk ke dalam kad. Wah, Fang dah jadi kad. Keluar Fang, keluar. Joker tu ni dia gunakan kuasa cardboard untuk dapat bagi orang jadi kad. Kemudian dia orang berlawan. Boy petir. Pedang petir. Dia boleh elak, hebat gila. Boy daun. Melawan-lawan balingkat. Joker tu ni memang hebat lah. Lawan. Kemudian Yaya datang. Gravity pemberat. Ayah, aduh, tolong aku. Dia pergi buat dengan kawan-kawan dia sekali pula. Bila dia deactivate pun semua kena. Ying kena, Boy kena, Gopal kena, Yaya kena. Aduh. Kemudian Papa Zola datang. Sabar, tunggu sekejap wahai badut sarkas. Badut sarkas kau panggil aku? Habis tu badut cergas. Maaf, lawak saya kakak. Membazirkan aku je. Face palm. Okay. Kemudian Papa Zola ajak lawan kad. Dalam animasi memang masa scene ni memang menarik lah. Dia lawan kad macam Yu-Gi-Oh. Letak kad bertukar, keluar. Lawan kad kembar naga tembaga. Naga kepala 2 lawan dengan Boy. Kemudian Boy kuasa 3 lawan. Comel lah Boy version Chibi ni. Harap dia akan keluarkan figure Chibi pula macam Nendroid. Smart.
tamatlah episod 7. Okey, episod 8, episod yang terakhir. Oh, Yin dan Jaja tengah shopping ya, ditemani oleh Cactus dan Ochabot. Kita tengok di kapal angkasa Adudu. Budak bobo itu tak habis-habis. Dari kecil sampai ke besar, asyik gagalkan rancangan aku je. Relax Encik Bos, kita kan dah biasa kalah. Apa relax? Kau tengok ni, habis semua baju-baju aku kotor. Bila kalah kena basah. Oh, rupanya dia bising sebab baju dia kotor. Sementara itu di stesen Tapops, selepas dengan Jokota tu, dia check memang tak ada masalah. Diorang pelik, kenapa stesen ni banyak baju? Macam kedai Dobi je. Cicu kata, memang pun kedai Dobi. Dia kata kedai Dobi merupakan penyamaran kami. Oh, menyamar jadi kedai Dobi. Sebabnya dia kata senang dapat info. Oh, okey. Tapi busuk lah sebab banyak baju kotor. Okey. Kebetulan Pro, hello, saya nak hantar baju kotor ni. Dia nak hantar ke Dobi. Mana pergi semua orang? Cuti raya ke hari ni? Masuk je lah. Oh, kemudian dia ternampak boy Gopal. Oh, Ciciko suruh diorang pergi ke hantar buka Dobi ke planet Dargaya, planet bahaya. Kemudian Probe terdengar, kepada siapa kami perlu hantar ni, Komander? Itu tak perlu tahu. Hantar saja ke lokasi ini dan biarkan bukusan Dobi di situ. Baik, Komander. Ush, misteri sungguh. Dia hantar ke siapa ya? Kemudian dia orang bertiga pergilah ke planet Dirgahayu. Dirgahayu Dargaya. Di mana Dirgahayu Okey. Lepas tu Probe terdengar, lepas tu Probe pun ikut sekali. Jom ikut Captain. Mana-mana Fang tiba-tiba jadi Captain. Nah, tengok dah. Inilah Adudu dengan peralatan baru dia. Dia nak tangkap boy. Bunyi apa tu boy? Tak payah takut, tu bunyi pokok je. Hantu pokok lari. Wah, macam mana pokok-pokok boleh lari ni? Alamak, rasa pokok lah serang diorang. Rupanya ada banyak. Boy kuasa 3. Okey, dia nak selamatkan bungkusan tu. Daun pengikat. Okey. Koala bayang serang. Koala daripada Australia ya. Tanah pencekam keris petir. Yeay, menang. Terbaik. Kemudian dia orang terjumpa Adudu dengan Probe. Lepas tu lawangan Adudu pula. Dia tembak Kuala Lumpur.
sebab senjata dia dah rosak. Tangan bayang. Lawan. Helang bayang. Bertukar probe. Mode mecha. Oh, mecha probe. Abang kan metal probe. Okey. Kemudian dia dapat rampas bungkusan tu. Oh, probe jadi makanan. Dia lawan. Kemudian habis, teruskan misi. Habis lawan. Kami dah tiba di lokasi penghantaran, Komander. Bagus, semuanya lancar. Oh, dia kata kena serang Adudu. Kemudian tamatlah. Apa benda yang kau langgar? Ha? Hantu pegak! Okay guys, macam mana review kali ini? Terbaik kan? Buku komik Boboiboy Galaxy Vol 2 Adiwira bersatu. Terima kasih sekali lagi kepada Monster kerana telah hadiahkan saya buku ini. Lain kali di masa depan boleh hantar lagi banyak barang ke saya ya. Okay. Kalau anda suka video ni, tolong like, komen, share dan juga subscribe channel ni. Dan tak lupa juga follow IG abang di Azrofish. Jumpa di next video. Bye bye. Hiya.